Pani puri atau dikenali juga sebagai Golgappa di beberapa bahagian India berasal dari benua kecil India, khususnya wilayah Bihar. Makanan jalanan ini terkenal dengan rasa pedas, manis, masam yang dihasilkan dengan air rempah pani, dan puri iaitu rangup yang diisi dengan kentang, kacang kuda atau pes kacang hijau. Pani puri ini dibawa ke Malaysia oleh komuniti India yang berhijrah, terutamanya dari India Selatan sejak era penjajahan British. Masyarakat ini membawa bersama budaya dan makanan tradisional mereka, termasuk pani puri. Saya Nurul Atika ingin menceritakan tentang latar belakang makanan Cina iaitu dumpling. Dumpling berasal dari negara Cina sejak zaman dinasti Han iaitu sekitar 206 sebelum Masih hingga 220 sebelum Masih. Perkataan dumpling diambil daripada bahasa Cantonese yang bermaksud makanan kecil. Dumpling merupakan hidangan yang kebiasaannya disantap sebagai pendamping teh. Biasanya di kedai-kedai teh yang memindahkan dumpling sebagai hidangan sampingan untuk para pedagang, buruh, petani dan warga-warga yang melalui jalan di jalur sutera yang berada di bahagian Asia Tengah iaitu laluan perjalanan yang sering dilalui orang sewaktu zaman dinasti Han. Makanan ini pernah pudar sebentar pada suatu ketika dahulu ketika seorang Sami bernama Wato menyatakan dumpling akan menyebabkan kegemukan, tetapi masyarakat tidak mengedarkannya dan meneruskan kebiasaan makanan tersebut. Okay, first dumpling. Chicken siomay mentai. Bismillahirrahmanirrahim. Prawn dumpling. Next dumpling, beef fried dumpling. Chicken steamed dumpling. Itu dari saya. Goodbye. Nasi lemak merupakan hidangan tradisional yang berasal dari Malaysia dan turut popular di Singapura, Brunei, Indonesia, terutama di Riau, Jambi serta utara, selatan dan pantai timur Sumatera. Nama nasi lemak berasal daripada cara penyediaannya di mana beras dimasak bersama santan kelapa menjadikan nasi beraroma, berlemak dan kaya rasa. Kadang-kadang daun pandan wangi dimasukkan semasa nasi dimasak bagi menambahkan aromanya. Nasi lemak biasanya dihidangkan dengan telur rebus, timun, ikan bilis goreng, kacang goreng dan sambal. Salah satu catatan awal mengenai nasi lemak terdapat dalam buku The Circumstances of Malay Life oleh Sir Richard Olaf Winstead pada tahun 1909, di mana beliau menyebut tentang nasi yang dimasak dengan santan dan dimakan bersama ikan bilis goreng, sambal dan telur. Pada zaman dahulu, nasi lemak dianggap sebagai sarapan utama bagi petani dan nelayan. Ia memberi tenaga yang tinggi kerana kandungan lemak dari santan dan disediakan menggunakan bahan-bahan yang mudah didapati. Kini nasi lemak telah melalui pelbagai evolusi dari hidangan tepi jalan hingga menjadi menu di hotel bertaraf 5 bintang. Ia juga telah diberi sentuhan moden dengan lauk tambahan seperti rendang ayam, sotong sambal, ayam goreng rempah atau paru goreng.